Siti Fatimah ialah seorang suri rumah yang juga menjalankan perniagaan dalam talian secara sambilan untuk menampung perbelanjaan keluarga. Walaupun dia bekerja keras, pendapatannya yang tidak tetap menyebabkan dia sering gagal dalam permohonan ansuran di platform lain untuk membeli telefon baharu. Keadaan ini membuatkan dia berasa kecewa kerana dia amat memerlukan telefon yang lebih baik untuk menguruskan perniagaannya serta berhubung dengan keluarga. Suatu hari, Siti mendengar daripada rakannya bahawa Yes Store Cheras Leisure Mall menawarkan pelan ansuran yang fleksibel di mana mereka yang berpendapatan tidak tetap juga berpeluang untuk lulus dalam proses kelulusan. Dengan penuh harapan, Siti mengunjungi Yes Store Cheras Leisure Mall. Kaki tangan di sana dengan sabar mendengar situasinya dan membantu menghantar permohonan. Yang mengejutkan, permohonannya diluluskan. Lebih menarik lagi, pelan ansuran yang ditawarkan oleh Yes jauh lebih berpatutan berbanding pilihan lain di pasaran. Dengan penuh kegembiraan, Siti berkata, "Saya benar-benar bersyukur kepada Yes kerana memberi saya peluang ini. Sebelum ini, saya sering ditolak. Tetapi di sini, bukan sahaja permohonan saya diluluskan, malah saya dapat memiliki telefon baharu dengan bayaran bulanan yang sangat rendah. Ini benar-benar bermakna bagi saya. Perniagaan dan kehidupan keluarga saya pasti akan menjadi lebih lancar selepas ini." Kisah Siti membuktikan bagaimana Yes committed dalam membantu pelanggan, seperti dirinya mendapatkan peluang yang lebih baik. Tidak kira sama ada seseorang mempunyai pendapatan tetap atau tidak, Yes sentiasa berusaha untuk memenuhi keperluan pelanggan agar semua orang dapat menikmati kemudahan dan kegembiraan yang dibawa oleh teknologi.